Cadangkan jangan bincang secara lisan tetapi tulis nota kecil kepada Anwar Ibrahim untuk dibaca. Di mana dia boleh menulis reaksinya. Memang luar biasa taktik mereka ni. Sejak bila penjara dibenarkan menitip nota kecil? Salam sejahtera semua, saya Albert. Selamat kembali ke channel saya, Reformati. Saya ingin berkongsi satu isu gempak semasa ini. Pagi tadi, saya telah membuat laporan polis berhubung isu ini di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur. Isu ini sangat serius serta mengancam kedaulatan negara kita. Pihak polis harus segera menjaga siasatan secara teliti dan tulus berhubung dakwaan ini. Saudara dan saudari semua, mari kita lihat berita ini disiarkan oleh Portal Malaysia Now. Pendedahan bagaimana PKR, Parti Keadilan Rakyat, guna perunding asing supaya Amerika Syarikat beri tekanan kepada Najib. Wow, sangat menarikkan berita ini. Perbincangan email melibatkan pemimpin kanan PKR pada tahun 2016 telah mendedahkan bagaimana parti itu mendapatkan perkhidmatan sebuah kumpulan perunding Amerika Syarikat dalam kempen membebaskan Anwar Ibrahim yang ketika itu sedang menjalani hukuman penjara atas sabitan kes liwat. Di samping memujuk kerajaan Amerika Syarikat supaya mengenakan tekanan yang sangat keras terhadap Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak. Peristiwa licik ini telah mengancam kedaulatan negara didedahkan ketika Putrajaya kini meningkatkan serangan terhadap keluarga Araya Hamdun Taim Zainuddin kerana mendapatkan perkhidmatan sebuah firma perhubungan awam luar negara bagi melawan tuduhan terhadap bekas Menteri Kewangan itu, di mana pihak polis mengumumkan siasatan konspirasi menjatuhkan kerajaan melibatkan Palu itu, Naimah Khalid dan media asing Bloomberg. Antara bahan serangan terhadap Palu Naimah Khalid ialah sebuah dokumen bertajuk Pelan Komunikasi disediakan oleh firma perhubungan awam berpangkalan di London yang dimuat naik di media sosial oleh pasukan cyber PKR. Dokumen tersebut menyatakan objektif utama kempen itu adalah untuk memelihara nama baik Allahyarham Tun Daim Zainuddin dan keluarganya. Ia berbeza dengan misi yang lebih luas diberikan kepada perunding yang terlibat dengan beberapa pemimpin kanan PKR pada tahun 2016, iaitu membina tekanan politik Amerika Syarikat terhadap pentadbiran Perdana Menteri Najib Razak ketika itu. Salah satu daripada puluhan email yang dilihat oleh Portal Malaysia Now, firma guaman dan perunding politik bernama Perseus Strategis, berpangkalan di Washington yang dipimpin oleh peguam Jared Jensen, membincangkan strategi dengan beberapa pemimpin PKR dalam usaha meyakinkan pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ketika itu supaya memberikan tekanan kepada kerajaan Malaysia ketika berlaku skandal 1MDB. Menurut satu email, Jared Jensen mencadangkan anak sulung Anwar Ibrahim iaitu Nurul Izzah untuk berkunjung ke Washington pada akhir November tahun 2016 bagi menerajui sebuah kempen perhubungan awam yang melibatkan pertemuan di peringkat tertinggi dengan White House dan Jabatan Negara, di samping penerbitan artikel di media untuk menonjolkan isu permohonan pengampunan diraja oleh Anwar Ibrahim. Kandungan email bertarikh 26 Oktober tahun 2016 daripada Jared Jensen kepada Nurul Izzah dan Siwa Rasa Rasia, Ketua Biro Undang-Undang PKR ketika itu, yang juga sebahagian daripada Biro Politik Badan Pembuat Keputusan Tertinggi parti tersebut, telah menyatakan seperti yang dibincangkan, kami amat berharap Nurul Izzah dapat datang ke Washington pada akhir November tahun 2016 untuk berusaha supaya Presiden Barack Obama membuat desakan terakhir bagi membebaskan Anwar Ibrahim. Tarikh yang paling sesuai iaitu apabila Kongres kembali bersidang pada 29, 30 November dan 1 Disember ketika itu. Jared Jensen menambah, semasa di Washington kami akan mendapatkan pertemuan di peringkat setinggi-tinggi mungkin dengan White House dan Jabatan Negara, mengadakan pertemuan dengan ahli Kongres yang utama dan berinteraksi dengan media dan kumpulan hak asasi manusia. Jared Jensen kemudian mencadangkan untuk memastikan lawatan yang paling produktif, persediaan sedang dibuat untuk menerbitkan sebuah artikel dalam Foreign Policy majalah berpengaruh yang sering menjadi pilihan pelobi dan ahli perniagaan dalam menampilkan sesuatu idea kepada pembuat dasar Amerika Syarikat. Untuk membantunya membina naratif bagi meyakinkan pihak berkuasa Amerika Syarikat, Jared Jensen turut meminta Nurul Izzah menyediakan senarai kenyataan-kenyataan oleh Najib Razak dan pemimpin kerajaan lain yang menonjolkan mereka memberikan pandangan sempit kaum Melayu, kebencian kaum dan pandangan ultra-konservatif Islam. Oh my God. Ganas ini, ganas. Menurut laporan tersebut, Portal Malaysia Now boleh mengesahkan kesahihan email yang didedahkan, yang merupakan sebahagian daripada himpunan email yang diberikan akses oleh seorang ahli parlimen kanan PKR.
Bagaimanapun, setahun sebelum itu, ketika kemuncak skandal 1MDB, Nurul Izzah telah berkunjung ke Amerika Syarikat di mana beliau dilaporkan memberitahu media asing Bloomberg dalam satu temu buah bahawa pentadbiran Presiden Barack Obama seharusnya tidak melayani Najib Razak kerana pembangkang boleh mengambil alih kuasa. Dahsyat loh ni. Menurutnya, Washington harus berdamping dengan pembangkang ketika itu Pakatan Harapan. Jika tidak, berisiko dilabel sebagai sekutu Najib Razak. Sebab itulah saya di sini, kata Nurul Izzah, yang kini orang nombor 2 dalam PKR selepas bapaknya. Seperti dilaporkan oleh Bloomberg pada September tahun 2015. Sementara itu, Jared Jensen dalam emailnya berkata perlu ada tekanan awam yang besar daripada pelbagai kerajaan terhadap Najib Razak untuk membebaskan Anwar Ibrahim dengan segera dan tanpa syarat. Meskipun hakikatnya Presiden PKR itu dihukum penjara selepas proses perbicaraan yang panjang sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Pada tahun 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan Anwar Ibrahim dan menjatuhkan hukuman 5 tahun atas tuduhan meliwat bekas pembantunya Saiful Buhari Azlan pada tahun 2008. Pada tahun 2018, berikutan kemenangan pembangkang pada pilihan raya umum di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim dibebaskan selepas diberikan pengampunan diraja, memenuhi janji bekas Perdana Menteri itu kepada Pakatan Harapan. Dalam emailnya, Jared Jensen mengakui suka menggesak Presiden Barack Obama untuk memastikan Anwar Ibrahim diberikan pembebasan segera disebabkan tiada tekanan daripada kerajaan negara asing yang lain. Lantaran itu, Jared Jensen mencadangkan Anwar Ibrahim mendapatkan rawatan perubatan di Amerika Syarikat dan kekal di luar Malaysia sehingga Najib Razak bukan lagi Perdana Menteri. Menurut Jared Jensen, dengan cara ini kesempatan boleh diambil daripada kunjungan Nurul Izzah ke Washington untuk mendesak Presiden Barack Obama, Setiausaha Negara John Kerry dan ahli Kongres Amerika Syarikat untuk memberikan tekanan keras ke atas Najib Razak. Kami juga akan menggunakan maklumat ini untuk melibatkan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk hak asasi manusia, Kerajaan United Kingdom, European Union, Commonwealth dan banyak lagi yang lain. Email itu jelas menggambarkan Anwar Ibrahim yang ketika itu di dalam penjara mengetahui sepenuhnya perbincangan dan inisiatif oleh pemimpin kanan PKR, dan Anwar Ibrahim juga kerap dirujuk untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Terdapat satu kandungan email yang ditulis oleh Jared Jensen kepada Siwa Rasa, salah seorang peguam Anwar Ibrahim yang kerap melawat Anwar di penjara. Siwa Rasa, bolehkah kamu berunding dengan Anwar Ibrahim tentang pendekatan tersebut dan memberitahu kami bagaimana dia mahu kami membentuk permintaan untuk mendapatkan bantuan? Saya cadangkan jangan bincang secara lisan tetapi tulis nota kecil kepada Anwar Ibrahim untuk dibaca, di mana dia boleh menulis reaksinya. Memang luar biasa taktik mereka ni. Sejak bila penjara dibenarkan menitip nota kecil, saya menuntut Ketua Pengarah Jabatan Penjara jawab isu ini. Berapa banyak nota kecil telah diseludup masuk ke penjara untuk kepentingan Anwar Ibrahim ketika itu? Ini dakwaan yang sangat serius berhubung kecuaian dan kesilapan dalam pentadbiran penjara. Saudara dan saudari semua, mari kita lihat berita ini diterbitkan pada 3 Mac lalu oleh Portal Malaysia Kini. Lobi bebaskan Anwar dari penjara perkara biasa, kata Siwa Rasa. Apa itu? Itu perkara biasa? Oh my God! Bekas naib Presiden PKR, Siwa Rasa Rahsia, mengesahkan bahawa pada tahun 2016, dia bersama-sama beberapa pemimpin parti PKR telah berhubung dengan sebuah firma perunding politik berpangkalan di Amerika Syarikat bagi mendapatkan sokongan untuk membebaskan Anwar Ibrahim daripada penjara. Siwa Rasa berkata demikian sebagai respon kepada Portal Malaysia Now yang memetik email bocor dengan mendakwa PKR bekerjasama dengan firma perpangkalan di Washington untuk memberi tekanan kepada Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak. Apabila ditanya sama ada email tersebut tulen, Siwa Rasa berkata memang terdapat kiriman email pada tahun 2016 antara dia dan beberapa pemimpin PKR lain dengan firma Perseus Strategies yang diketuai oleh Jared Jensen. Mari kita lihat berita ini, diterbit oleh Portal Cosmo 3 hari lalu. Kelompok Jonis terlibat usaha jatuhkan kerajaan, kata Perdana Menteri.
Saudara dan saudari semua, adakah anda percaya dengan kataan Anwar Ibrahim ini? Secara tiba-tiba muncul pula kelompok Zionis di mana asas dan fakta yang dikatakannya. Namun, berdasarkan pendedahan di atas, apa yang kita nampak adalah parti PKR mempunyai hubungan yang akrab dengan Amerika Syarikat sehingga mereka sanggup memberi tekanan serta mendesak kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak ketika itu untuk membebaskan Anwar Ibrahim. Saya hanya tahu kerajaan Amerika Syarikat adalah penyokong utama rejim Zionis. Saudara dan saudari semua, fikirlah sendiri apa yang berlaku sebenarnya, ya. Baru-baru ini, semasa di Parlimen, Anwar Ibrahim ketika ditanya mengapa lobi parti PKR yang diketuainya dianggap boleh diterima tetapi lobi keluarga Allahyarham Tun Taim Zainuddin tidak. Dia berkata kedua-dua tidak sama kerana satu merupakan perjuangan untuk kebebasan manakala satu lagi bertujuan melemahkan kerajaan. Inilah jawapan istimewa daripada Raja Spin. Pembarisnya sentiasa mempunyai dua darjat tau. Luar biasa pembarisnya. Merujuk berita Portal Malaysia Kini 5 Mac lalu, isu lobi 2016, polis berdepan tekanan siasat langkah Washington Anwar. Saya percaya bahawa adalah wajar polis, laporan polis saya berhubung kejadian di atas disiasat di bawah Seksyen 124B Kanun Keseksaan, merujuk aktiviti jenayah yang dianggap memudaratkan demokrasi berparlimen dan membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun. Serupa dengan kertas siasatan yang dibuka oleh pihak polis terhadap keluarga Allahyarham Tun Daim Zainuddin baru-baru ini. Kerana naratif dan elemen bagi kedua-dua kes adalah lebih kurang sama. Malah pendedahan berkenaan lobi parti PKR dengan Amerika Syarikat adalah lebih jauh, lebih serius. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika saudara dan saudari suka perkongsian saya, jangan lupa subscribe, like and share untuk menyokong usaha saya terus menyediakan video selanjutnya kepada semua. Jumpa lagi semua. Jangan kita lupa, lawan tetap lawan.